So korang tahu tak yang Rapid KL baru je launch 13 zon baru untuk servis Rapid on Demand. Benda ni digunakan apps je. So dia style-style macam Grab Car lah. Cuma ini dalam bentuk bus mini. Okey lah kan, sebab nak masuk tu cuma RM1 sahaja. So plan dia adalah untuk sambungkan kita pengguna ke stesen MRT supaya kita tak payah bawa kereta, lepas tu kena sibuk-sibuk cari parking dekat MRT station yang selalu full tu. Macam okey lah kan? Tapi ada satu soalan lah. Sampai bila benda ni akan berlangsung? I bukannya nak bash, tapi kita dah selalu nampak banyak kali. Van rosak lah, app crash lah, jadual tak konsisten lah. Lepas tu dia akan kata, akan dikaji semula. Itulah ayat standard diorang. So kalau benda ni betul-betul untuk rakyat, kita jangan buat gaya nak launching je, gempak. Tapi kita kena pastikan juga servis ni adalah konsisten, reliable dan senang untuk diakses. Sebab apa? Sebab I prefer long-term solution. Long-term solution yang I nampak adalah kita kena buat covered walkway dari taman-taman perumahan ke MRT. Next, kena make sure that LRT station dibina dekat dengan kawasan rumah mampu milik. Sebab yang saya cakap adalah orang-orang macam inilah yang perlukan public transport. So Rapid Bus kata sekarang ni dia ada 47 zon yang aktif. Dia operate daripada 6 pagi sampailah ke 11 tengah malam. Tambang dia RM1 je. Yes, memang murah and memang bagus ada inisiatif macam ni. Tapi tolong jangan lepas pandang infrastruktur lain yang orang guna hari-hari. So, in your opinion lah pendengar ya. Do you guys prefer Rapid KL pergi buat inisiatif macam ini? Maknanya dia bukan permanent solution lah. Benda ni boleh berubah-ubah. Ataupun you guys prefer Rapid KL dan juga the local government untuk improve kemudahan-kemudahan untuk pergi ke stesen LRT itu sendiri. Biar kita jalan kaki tapi jangan panas sangat. Kalau hujan kita tak basah. Which one you guys prefer? Cuba korang komen sikit.